Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam. Terima kasih. We meet again. Kali ni Tun, saya nak bawa Tun straight to one issue yang orang duk bincang semalam. The word used is bailout lah Tun. I think that's the catch word, bailout. This one berkait dengan injection of 1.1 billion oleh kerajaan into Sapura, kerana Sapura is in orang kata in a deep debt lah, orang kata debt dia besar apa semua. So banyak orang yang kata it is a bailout, tapi pihak kerajaan, spokesperson semua kata ini bukan bailout. Dia kata ini nak tolong vendor apa semua, which people then reflect balik. Dulu one of diorang punya orang kata apa slogan anti kerajaan was that kerajaan bailout, terutamanya masa zaman Tun, dia tuduh Tun bailout. And yesterday bila orang interview Tun I think was very consistent lah. Tun kata ya, benda tu kalau patut bantu then bantulah. So I mean, what's your take on all these things yang berlaku ni Tun? Ya, ada kalanya kita perlu selamatkan sebuah syarikat yang bermasalah. Kerana syarikat bukan hanya dimiliki oleh pemilik, tetapi ramai yang bekerja dengan syarikat itu. Apabila kita kenakan tindakan bankrupt mereka, maka yang menjadi mangsa bukan saja pemilik, pekerja mereka, subkontraktor mereka, banyak orang akan terlibat. Sampai whole family kadang-kadang tiba-tiba sudah tak ada pendapatan. Sebab itu kita bukan saja utamakan syarikat, kita jaga kepentingan ramai daripada orang yang terlibat dengan syarikat ini. Ini kita perlu, sebagai kerajaan, kita perlu timbang. Tapi bukan selalu. Ada sebab dan ada syarat. Kita tak bagi bantuan tanpa syarat. Kita nak tentukan apa yang diberi itu digunakan dengan baik. Yes, dia bukan setakat untuk nak mempermudahkan kedudukan pemilik Tun. Ya, bukan pemilik. Tun, Tun was probably associated dengan isu bailout ni Tun, sekitar tahun 1998-99. Pengkritik Tun yang paling kuat adalah Perdana Menteri sekarang. Dia in fact selepas dia dipecat daripada kerajaan dan juga daripada UMNO, salah satu slogan yang digunakan untuk menentang kerajaan pimpinan Tun masa itu adalah ini kerajaan yang bailout, kroni, nepotism dan sebagainya. Masa tahun 98 Tun, what was the condition which led you to make those decisions untuk bantu? Dia orang guna perkataan bailout, but for you it was to help out these companies tu. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, company bukan hak pemilik saja, pekerja juga ada interest dalam company. Jadi itu sebabnya yang kita berpendapat bahawa kadang-kadang dia melibatkan bank pun. Bila kita bankrupt satu syarikat, dia hutang bank banyak, dia tak boleh bayar bank, dia jadi non-performing loan. Jadi banyak pihak terlibat. Sebab itu kita timbang sama ada patut di rescue ataupun kita biar jadi bankrupt. Kita bila syarikat bankrupt, dia tak bayar cukai. Right, correct, ya. Tetapi kita nak syarikat untung, kerana 26% daripada untung dia tu milik kita. Jadi macam kita juga bayar. Macam kerajaan bayarlah, pasal kita hilang cukai. Masa zaman Tun tu, there were few companies that were targeted. Kononnya kerana Tun nak selamatkan kroni. One of it was Renong Tun. Renong ni first was always associated as an UMNO vehicle untuk untuk investment and what not. Tapi masa tahun 98 tu, Renong through its few companies involved, even termasuklah yang buat Lebuh Raya Utara Selatan and what not. So what is your reaction, your response to those accusation yang kata nak ini kroni yang nak selamatkan masa itu tu? Ya, satu dari perkara yang kita ambil kira ialah
PNB, bukan PNB, NEP, New Economic Policy. Kerana kita nak lihat syarikat-syarikat Bumi Putera Melayu juga boleh masuk dalam bidang yang besar. Jadi kita yang pilih, yang kita berpendapat dia ada kebolehan. Dipilih bukan kerana kroni, kerana dia ada rekod. Tetapi projek ini terlalu besar dan mempunyai banyak masalah. Bila dia mempunyai masalah, kita cuba atasi masalah baginya. Dan bila dia hampir rugi, kita nak tentukan kalau dia rugi, kita tak untung. Kalau syarikat rugi, kerajaan tak dapat kutip corporate tax. Yes, jadi kita nak supaya dia berjaya. Ya betul, kita bantu. Bila kita bantu dan kita seperti mana kita tahu macam lebuh raya Utara Selatan ni plus ni, dia untung. Bila dia untung, kerajaan dapat kutip corporate tax besar, bukan sikit. Dan akhirnya kerajaan boleh memiliki syarikat itu pun dapat pulangan yang lebih banyak. Yes. Tun, masa tu saya ingat Tun, salah satu orang kata tekanan ataupun I would say orang kata kumpulan yang mempertikai tindakan-tindakan kerajaan Malaysia adalah the Western media Tun. Media-media barat. Mereka menyokong apa yang dilakukan oleh golongan pembangkang pada masa itu yang mengkritik ini bailout, cronyism, nepotism dan sebagainya. Tapi selepas itu, saya ingat Tun juga pernah point out bahawa bila Amerika menghadapi masalah yang sama, they did the same thing. Do you recall that dia? Lebih dahsyat lagi. Yes. Dia nak kena selamat bank dia. Kalau dia tak ambil tindakan bantu ataupun rescue syarikat-syarikat ini, bank dia akan bankrupt. Banyak bank, bukan satu bank. Banyak bank akan bankrupt. Jadi dia nak jaga ekonomi negara. Kalau kita biar bank bankrupt, ekonomi negara juga akan hadapi masalah yang cukup besar. It can collapse itu. Jadi Amerika pun amalkan bailout juga lah. That's right, yes. Tapi masa itu saya terfikir Tun, bila saya baca laporan-laporan media barat, dia dah tak ada guna term bailout dah semua. Dia guna rescue, national punya interest. Cuma bila third world country lah Tun, bila buat orang kata. Yeah. Banyak term ataupun perkataan itu dicipta apabila mereka dapati bahawa tak ada ground mereka nak salahkan sesuatu negara. Apabila dilihat Malaysia ini maju, mereka cari jalan untuk memburukkan Malaysia. Mereka cipta perkara crony capitalism. Sebelum daripada itu kita tak dengar crony capitalism di mana-mana. Tapi bila nampak Malaysia maju, dia tuduh kunun ini disebabkan oleh crony capitalism. Yes. Jadi siapa juga yang kita bagi, itu kalau dia berjaya, dia dapat, itu crony lah. Kalau yang tak dapat, dia tak tahu, dia tak crony lah. Walaupun orang itu mungkin daripada keluarga ataupun daripada sahabat, tetapi dia tak dapat, jadi tak jadi crony. Yang dapat ni semua crony. Tak bagi kepada orang ini, bagi kepada orang lain pun crony juga. Bagi kepada orang yang dia komplain pun, orang itu pun jadi crony. Jadi kita tak boleh nak buat apa pun. Buat apa pun salah. And then Tun, I was also quite orang kata interested lah, ataupun orang kata agak pegun juga masa tu bila Tun argue your case. Tun kata kalau yang jadi crony, kalau dia berjaya, kalau dia gagal, then no more crony. I think I remember you saying that one time. Ya memang orang tak tahu pun. Orang tak tahu. Kerana orang itu mungkin betul-betul crony. Keluarga ke apakah. Tapi pasal dia tak percaya, tak tuduh lah.
Bahkan ada yang kata orang itu patut dapat. Tapi kalau kita bagi kepada orang itu, dia jadi kroni lah. Which brings me, masa Tun kena attack pasal kronism dengan nepotism ni Tun, you put up a list Tun, circa 1997-98 punya UMNO Assembly. Saya ingat I was still a journalist, a young journalist masa tu. Ada list beribu-ribu nama, beribu-ribu syarikat Bumiputra dan juga yang bukan Bumiputra yang dapat saham dan kontrak daripada kerajaan. Termasuklah daripada orang yang begitu kuat mengkritik Tun masa tu. You were aware masa tu kan Tun? Ya, tuduhan dibuat. Kononnya saya ini menolong kroni. Tetapi apabila kita senaraikan semua syarikat-syarikat yang dapat tu kebanyakannya kroni orang lain. Kroni orang yang tuduh kita ni amal kroni. Orang itulah yang kuat menolong kroni. Ya. Okay Tun, back to the current situation Tun. Sapura ni perlu dibantu. Kalau tidak dibantu mengikut kenyataan daripada pihak kerajaan, vendor-vendor Bumiputra mungkin akan orang kata hilang sumber kewangan dan sebagainya. Jadi kalau hari ni Tun, jika Tun ditanya pendapat Tun macam mana harus ditangani kes-kes begini, adakah Tun akan konsisten dengan pandangan Tun yang dulu masa Tun memerintah? Ya, saya selalu konsisten. Jarang saya tukar stand sampai terbalik, tak pernah lah. Ada sebab-sebab tertentu mungkin, tapi tak ada banyak kes yang macam saya buat yang not consistent dengan pendekatan saya. Saya selalu buat benda yang sama. Ya, tapi bila Tun ambil pendekatan yang consistent, Tun melepas peluang untuk mengkritik kerajaan ini kerana saya lihat ada pihak pembangkang yang mengkritik ini bail out, dulu kata tak mau bail out. So why are you not taking that same opportunity to criticize them? Cari salah orang kata kan, Ya, memang semua orang tahu dah. Orang ini bila dia buka mulut dia bohong. Itu terkenal dah. Jadi semua orang tahu. Tak payah saya sebut lah. Tapi Tun, dalam keadaan begini Tun, bila bercakap pasal nak bantu syarikat Bumiputra, Sapura punya kes ni, perkataan Bumiputra nak bantu vendor Bumiputra tu digunakan sebagai justifikasi kepada the injection ataupun the rescuing punya effort ni. Sebelum ini ada syarikat Bumiputra yang agak orang kata mengagumkan dia punya reach seluruh dunia. I don't know whether Tun masih ingat lagi kes GISB ni Tun. Yeah. You're aware of that Tun? Yeah. So what's your take on that Tun? Ya, GISB ini dikaitkan dengan Arkam dulu. Walaupun mereka tidak lagi Arkam, mereka alih kepada kegiatan ekonomi, perniagaan perusahaan, dan mereka berjaya. Mereka dapat adakan perusahaan mereka di 20 buah negara. Dan kos mereka, nilai mereka ialah 250 juta, 50,000 juta. Jadi mereka adalah satu syarikat Bumiputra yang berjaya. Ya, mungkin pahaman agama mereka itu boleh dipersoalkan. Ya. Jadi kita tackle dulu dengan Arkam. Kita tak tangkap masuk jail Arkam ataupun riman mereka. Ya. Kita cuma bawa mereka untuk mendengar syarahan agama yang betul. Yes. Kita alih pemikiran mereka. Yes. Tetapi kali ini kita dapati kononnya syarikat ini terlibat dengan organized crime. Ya. Kononnya ada kursus liwat. Bolehkah kita percaya ada orang buat kursus liwat? Ya. Lepas itu kononnya syarikat ini tak bayar cukai dan LHDN ya. LHDN kata dia bayar cukai. Fine pun dia bayar. Yes. Jadi apa dia yang salah yang dia buat selain daripada agama? Berkenaan dengan agama kita betulkan macam mana kita betul Arkam dulu. Tetapi ini kegiatan syarikat ini dikenali sebagai organized criminal. Organized criminal di Amerika melibatkan bunuh orang,
curi samun, blackmail. itu saya tak nampak ada kes. Kononnya mereka bunuh orang, curi samun, dikenali sebagai organized crime. Yeah. Mereka ada syarikat, macam-macam syarikat ada, dan mereka di antara konglomerat, boleh kata konglomerat, Yes. yang berjaya. Yeah. Dan kita ambil tindakan tutup semua. Yalah, kalau tutup dia punya kegiatan agama dia, yang tu lain lah. Tapi syarikat dia kena tutup, restoran dia kena tutup, perniagaan dia kena tutup. Account kena freeze tu. Account tutup. Bila buat macam itu, bukan saja orang itu yang orang yang dikatakan organized criminal ni, bukan saja mereka yang menderita. Banyak pekerja mereka yang menderita sekarang, tak ada kerja, tak ada cari makan, dan kita rosakkan sebuah syarikat Bumiputera yang kita taklah dengar banyak skandal, mereka curi duit. Ada orang yang curi duit pun kita boleh lepas. Ni orang ni tak ada report kata balas duit duit kerajaan, terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Jadi saya kurang faham. Saya bersetuju, kalau salah, dia ada bukti salah, ambil tindakan mengikut undang-undang, the rule of law. Ini tak nampak salah, dah berbulan-bulan dah orang ni kena tahan, under remand dan macam-macam. Dibawa dengan digari, macam dia ni common criminal. Saya nak tahulah macam mana dia dapat laporan kononnya orang ini ada kursus liwat. Tak bayar cukai. Macam mana? Kita tak dengar. Lah ni senyap saja. Tapi orang itu menderita, syarikat itu gagal. Ini bukan saya kata pasal ni, kita nak buat sesuatu, kita kena timbang. Bukan saja syarikat. Masyarakat juga kita kena timbang. Kesan terhadap pekerja, kesan terhadap pembekal, kesan terhadap subkontraktor. Ini semua kita kena ambil kira. Kalau tidak, kita rosak satu, kita rosak semua. Dia Tun, from what yang fahaman saya lah Tun, GISB ni yes, they may have people yang ex-Arkam, tapi daripada segi dia punya rangkaian, dia punya chain tu, it involves a lot of orang yang tidak ada sangkut paut dengan Arkam. I mean, is that are you aware about that Tun? Ya, kebanyakan mereka bekerja. Mereka ada yang bekerja dengan GISB, ada yang berhenti. Kadang-kadang dia ikut amalan-amalan mereka lah. Kalau tak betul, betulkanlah fahaman agama mereka. Mereka suka kahwin 4 orang. Itu bukan bertentangan dengan agama Islam. Tapi dari segi masyarakat kita ada masalah lah. Saya selalu cerita, kalau satu orang kahwin 4, 3 orang tak dapat isteri. Habis semua seorang sapu itu. Anyway tu. So where do you see this GISB punya case ni is going tu? I mean, duk sengap. I mean, what do you expect? Kita tak tahu. Apa sebenarnya mereka belum di-charge dalam mahkamah. Setakat yang saya tahu lah. Kalau ada kes, waktu ini dah berapa bulan dah, tentu ini kes ini dia curi duit. Kita bawa dia ke mahkamah, kita ada perbicaraan bagi hakim tentukan. Dan ni sampai sekarang ni, orang ni nak berniaga pun tak boleh, nak buat kerja pun tak boleh. Tiba-tiba mereka ditahan. Ada yang ditahan, ada yang dilepas. Tak ikut undang-undang langsung. Macam suka hati aja. Nak tahan, nak lepas. Tun, bila Tun cakap macam ni Tun, you can expect lah Tun, nanti orang akan kata Tun sympathizer pada ajaran sesat GISB Tun. Nanti ni adalah orang akan timbul macam tu Tun. I mean, saya orang kan nak kata saya ada ajaran sesat, pitanya
orang lah, apa dia yang saya kata, yang saya berpandu kepada Quran. Dan di luar negara pun mereka kalau nak tanya apa yang peliknya, orang Islam, orang Arab bila datang ke Malaysia, dia bukan cari ulama, dia cari saya. Nak cakap pasal agama. Yes, that's right tu. I think dah sampai satu peringkat tu bila kita bercakap pasal orang luar datang jumpa Tun ni, I think you have built a reputation. Yang Tun ni punya stand pasal agama is very clear. You don't only look pada isu untuk nak cari kebaikan di akhirat saja. And I think in many ways Tun tekankan perlunya cari kebaikan di dunia. And do you think that macam GISB ni, walaupun yang dapat ajaran sesat tu is one thing, tapi dia punya usaha into ekonomi tu, isn't that mencari kebaikan di dunia tu? Ya, itu saya asingkan. Soal agama, soal perniagaan, kita kena timbang sebagai perniagaan. Ini sesuatu yang disuruh oleh agama kita. Kita kena cari bahagian kita. Kita punyai bahagian kita di dunia, bukan di akhirat saja. Bahagian kita ada di dunia. Dan bila kita buat benda itu secara baiklah, jangan lebih dicuri. Cara baik itu dibenar dan disuruh oleh agama. Bahagian kita mesti kita ambil. Which bring me to this point Tun. Kadang-kadang bila kita bercakap pasal Tun daripada dulu again sering menyeru orang Melayu, in particular orang Islam, untuk berusaha mencari seberapa banyak kekayaan yang boleh di dunia. Kerana pada Tun, kekayaan ini membantu orang Islam untuk membantu orang Islam lain. Tapi masih ada segelintir masyarakat Melayu hari ini Tun, yang masih fikir, kita ni bahagian dunia ni jangan kejar sangat. Nanti kita terlepas akhirat. I mean, it is a very negative thing to my mind lah Tun. So, untuk akhirat kita buat, kita tunaikan. Yang diwajibkan kita tunaikan. Tetapi untuk dunia ini pun bahagian kita ada. Saya baca Quran dalam bahasa Melayu. Pasal saya baca Quran dalam bahasa Arab, saya tak faham. Jadi saya baca dalam bahasa Melayu. Jadi dalam Quran dia tak kata dunia ini untuk orang kafir. Lagipun kita dapati bila kita miskin, kita tertekan. Umpamanya di Malaysia ni, kebanyakan orang Melayu miskin. Apa dia buat? Dia jual tanah dia. Dia jual negara dia. Ini kita dah hilang. Singapura dah hilang. Kita tengok banyak kawasan-kawasan di Malaysia. Kita nak masuk pun dah tak boleh. Pasal kita dah jual kepada orang. Yes, that's right. So, which brings me to, this one I just want to take a very short take on this urban renewal punya act ni Tun. Saya ingat satu perkataan yang Tun cakap dalam tu yang which cause some orang kata kontroversi lah. Bila Tun kata kalau kita tak jaga, nanti Malaysia akan jadi macam Singapura, macam Melayu di Singapura. And ada satu orang komentar saya tengok, non-Malay, dia ni budak Penang kata saya, dia kata apa yang nak susah hati kalau Malaysia jadi macam Singapura. Dia kata dia ada banyak kawan orang Melayu di Singapura yang who are very happy, dia kata. Dia kata duit apa ni cukup belanja. In fact dia kata income orang Melayu yang di Singapura ni lebih besar daripada gaji dia non-Malay di Malaysia. How do you respond to that Tun? Tunjuk asas lah, betul ke dakwaan yang macam itu. Kalau kita banding dengan nasib orang Melayu di Malaysia dengan nasib orang Melayu di Singapura, Malaysia ada orang yang menjadi billionaire pun ada. Tapi di Singapura nak jadi general dalam tentera pun tak boleh. Jadi macam-macam tekanan. Lagipun di Singapura, bahasa kebangsaan dia bahasa Inggeris. Lah ni orang Melayu tak boleh cakap Melayu. Dia cakap orang putih. Dia jadi orang putih dah. Kita ada slogan. Kita kata bahasa jiwa bangsa. Bila hilang bahasa, tak adalah bahasa Melayu, bangsa Melayu. Tapi tu di Singapura, mereka I think still menganggap bahasa Melayu tu atau bahasa Malaysia, bahasa Melayu lah as a national language dia. Cuma tak digunakan secara meluas tu. Ya, dia tak guna dalam sekolah, tak diguna. Tapi oleh kerana dulu tentera dia dengan tentera Malaysia ni satu.
dan kita guna bahasa Melayu apabila memberi arahan. Jadi dia kekalkan itu saja. Yang lain tak. Walaupun dia kata, saya biasa ke Singapura, saya mula ucapan saya dalam bahasa Melayu. Mereka ketawa. Saya tanya, kenapa kamu ketawa? Saya juga guna bahasa kebangsaan kamu. Rupanya nama saja bahasa kebangsaan tapi tak diguna. Dia, maknanya it's just in words sajalah orang kata. Anyway tu, bila bercakap pasal keadaan Melayu di Singapura ni tu, one of the thing yang mungkin kalaulah orang Melayu ni betul macam kata budak-budak non-Malay dari Penang ni, orang Melayu sana suka, saya rasa they may miss one point tu, bahawa yes, hidup mungkin senang, but you cannot call that place your own anymore. Maknanya kampung Melayu dah tak ada. Dia orang punya Urban Renewal Act tu saya rasa strategically was done by untuk make sure. Betul tu? Dia memang di Singapura orang Melayu 15% tapi tak ada kuasa 15% di Singapura. Sedangkan di Malaysia ni kita 60% tapi kita tak ada kontrol sampai 60%. Kita bagi peluang juga kepada orang bukan Melayu. Yes, that's right. And kita pun tak ada any majority seat langsung sana bila dipecah-pecahkan ya Tun. Tak ada lah. Dia agihkan orang dari kampung Melayu ni di kalangan tak boleh lebih daripada 20% di mana-mana kawasan pun. Jadi kuasa politik sebagai kumpulan hilang. Kuasa politik untuk undi boleh lah. Tapi nak undi siapa? Kita dah duduk di kawasan lain. Tun, ada viewer ataupun penonton pada podcast Tun ni, minggu dulu cakap saya, dia kata Tun dulu pernah campur tangan dalam election di South Africa. Boleh Tun saya tahu sikit-sikit, but can you from your words Tun, saya nak dengar. Kita terlibat bukan saja waktu election. Sebelum election masa apartheid pun kita bantu orang kulit hitam supaya mereka dapat status yang sama dengan kulit putih. Jadi bila mereka hapuskan apartheid, mereka akan amalkan demokrasi. Tetapi mereka tidak ada pengalaman dalam demokrasi. So kita bantulah mereka daripada segi cara dan sebagainya. Dan Alhamdulillah mereka berjaya. Kumpulan Black ni berjaya dalam pilihan raya yang pertama mereka adakan selepas apartheid. Bagi saya ini kita buat sebagai satu bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan. Yeah. But why South Africa tu? Apa yang orang kata yang begitu dekat pada hati Tun yang untuk nak bantu? I mean, we know that Tun orang kata dekat dengan Palestine, Tun dekat dengan Arafat dulu. Ini dengan South Africa ni, Tun, what makes you want to go and do that, Tun? Orang kulit hitam di South Africa anggap Malaysia ini sebagai contoh kerana mereka hadapi masalah yang sama. Mereka sebagai satu kaum ketinggalan di pinggir di zaman South Africa diperintah oleh kulit putih, ada apartheid dan mereka tertekan. Mereka anggap di Malaysia ini masalah Malay Dilemma ini juga jadi masalah mereka. Sebab itu bukan kita saja nak tolong mereka. Mereka memerlukan bantuan daripada kita. Sehingga lepas hapus apartheid pun kita bantu mereka. Tun, what did you do yang bantu dia orang masa election tu? Apa yang kita buat tu? Cara-cara election dia tak tahu macam mana nak campaign, tak tahu macam mana nak promosi, tak tahu, tak ada organisation. Itulah kalau kita nak campaign, kita kena ada organisation. Organisation tu tak ada. Parti politik ada, tapi parti politik mereka tidak pernah terlibat dengan election.
Jadi kita bagi maklumat kepada mereka, bantu mereka lah. You make them understand better macam mana nak menang lah Tun. Okay. Tun, masa tu where was Nelson Mandela masa tu Tun? Dia dah bebas masa tu. Ya, Nelson Mandela ini satu orang yang bagi saya adalah orang yang saya kagum dan saya anggap sebagai idola juga. Kerana dianya di penjara selama 26 tahun atas macam-macam tuduhan yang tak menasabah lah. Jadi bila saya jumpa dengan dia, bila dia dibebaskan, saya adalah hanya satu orang saja daripada Asia yang jumpa dengan Nelson Mandela. Saya ada perjumpaan 4 mata dengan dia. Kita bahasa kita faham. Saya berpendapat bahawa dia mungkin akan berasa marah kepada kulit putih. Dan mungkin kalau dia tak marah pun, dia sudah hancur sebagai manusia, sudah lemah kerana kena jail sampai 26 tahun. Saya terkejut bila saya bercakap dengan dia. Dia bercakap tentang kerjasama antara putih dan hitam. Black and white. Orang ini yang tekan dia. Orang putih tinggal. Dia nak kerjasama dengan orang putih. Jadi bagi dia tak ada perasaan dendam kesumat. Tak ada nak balas dendam sekarang ini. Tapi dia nak kerjasama kerana keutamaan dia ialah kemajuan Afrika Selatan. Jadi ini satu a big-hearted man dalam bahasa Inggeris. Kita kata big-hearted. Dia sanggup menerima walaupun tertekan. Dia tak adalah nak balas dendam, nak lakukan keganasan. Tidak. Itu amazing, luar biasa sebagai seorang pemimpin Afrika. Yeah, I remember Tun pernah kata, what amazed you bila jumpa dengan Nelson Mandela ni is that dia tak ada bitterness. I think the word used tidak ada dia tak bitter dengan apa yang berlaku pada dia. Yes. Kita kalau kena jail 26 tahun, saya ingat kita punya semangat kita akan luntur. Kita jadi lemah dan kita tak boleh buat apa-apa. Ataupun kita akan marah dan kita nak balas dendam. Yes. Tetapi Nelson dan Mandela tak semacam itu. And dia pula Tun di penjara macam mana kita tahulah, he was kerana penentangan dia pada apartheid. So maknanya he is, orang kata penentangannya adalah satu yang legitimate. Jadi bila dia kena hukum tu sepatutnya dia marah lah, orang kata kan. Ya, dia patut. Tapi dia tidak Tun ya. And then Tun, you were one of those yang pemimpin pertama yang jumpa dia di Zambia lepas dia dibebaskan. It was in Zambia Tun ya. Yeah. How was the masa Tun jumpa dia? I mean apart from your conversation tu, what do you feel bila Tun tengok dia? Ya, pada masa itu kita seorang demi seorang kita jumpa dengan dia for a meeting. Pemimpin-pemimpin daripada negara-negara Afrika, dan saya di antara orang yang dijemput oleh mereka dan saya pergi dan saya berjumpa dengan dia for a meeting. Saya tengok tubuh badan dia tak ada nampak orang yang kena jail 26 tahun. Dia nampak okey. Dan bila dia bercakap cukup rasional. Dia kata dia nak majukan Afrika Selatan supaya nak cari keadilan dalam pembahagian kekayaan negara kepada yang kulit hitam sama. Dia tak kata nak ambil daripada kulit putih bagi, tak. Dia kata nak agih secara yang adil. Itu sikap yang ada kepada Nelson Mandela. He knew you masa Tun datang jumpa tu, dia dah kenal Tun. Dia kenal of you. Itu first time saya jumpa dia lah. I see. And lepas tu Tun, how was your relationship dengan dia? Ya, selalu saya berjumpa dengan dia di mana-mana tempat pun. Sampai dia bersara pun saya jumpa dengan dia.
Dan dia pun bagi bintang kat saya. Yeah, you won one of the highest award dekat South. Bagi bintang saya terima lah. Yes, of course. Jadi kita macam kawan baik lah. Masa dia meninggal Tun pergi to his Tun pergi ke dia punya masa dia mati Tun? Ya, saya pasal masa dia mati saya bukan Perdana Menteri lagi, tapi kerajaan pada masa itu hantar saya sebagai wakil kerajaan. I see. Okay Tun. So Tun, kita nak sambung banyak lagi Tun, tapi I think masa dah suntuk Tun. So hopefully we can meet again lagi the next episode Tun. Terima kasih banyak Tun for sharing some of your sejarah and your wisdom. Terima kasih banyak Tun.